Besarnya buah durian Belanda kau ni. Cuba kopek tengok dalam ada apa? Memang besar tak macam dekat tempat kita kecil-kecil. Okey, kalau nak tahu, dekat tanah asal usul dia, buah ni besar-besar semuanya. Kalau korang biasa tengok orang jual air buah ni kat pasar malam, memang tak boleh lawan atuk rasa dengan air yang diorang jual. Tengoklah dia punya pekat, rasa haus pula Tengok, buah dengan nenek dah sama besar. Kalau terbalik ni, kuat pula tu dia angkat. Nenek siapa ni? Single ke? Risau atuk tengok, letak di bawah sayang buah tu. Un pedacito para que tú comas. Wah, baiknya. Nak potong untuk atuk ke? Terima kasih. Miren cómo está. Bien madurita. Ya, bagi sini. Linda esta fruta. Bien blanquita. A ver, mijo. Eso no tiene Hello. pepita. Hey, hello. ¿Sí? Lah, potong. Untuk cucu rupanya. Okey, tak apalah. Atuk buat sendiri air macam ni. Mula-mula kopek buah dengan tangan. Buahnya lembut je, tak perlu guna kaki. Asingkan isi dari biji dan masukkan ke dalam pengisar. Kisar terlebih dahulu, masukkan lagi buahnya, nak bagi kau. Lepas tu masukkan beberapa ketuk ais. Nak ekstra sejuk, letak lebih sikit ais. Akhir sekali tuang susu pekat. Maka jadilah air jus guanabana de americano.